Hello, hi guys, welcome back to my channel Nisa Afendi. Kepada sesiapa yang baru first time dekat Nisa punya channel, Nisa nak ucapkan welcome to you guys. And kalau korang dah lama dah dekat sini, thank you so much Nisa ucapkan sebab korang sudi support daripada dulu sampai sekarang ni. Okay guys, so Nisa nak bagi tahu dekat korang yang dekat dalam Nisa punya video ni, Nisa share pelbagai cara untuk korang nak buat duit. So, adalah beberapa apps ataupun games yang Nisa kongsikan cara untuk korang boleh dapat duit extra tanpa menggunakan modal. So, apa yang korang patut buat adalah just main game, download apps ataupun buat je task-task yang diperlukan. Tapi kalau kata ada apps yang memerlukan modal tu, korang tak perlu join dan tak perlu nak laburkan duit dalam apa-apa apps yang Nisa kongsikan. Okay? So, tanpa melengahkan masa, jom Nisa sharekan dekat korang next apps yang boleh bagi korang duit. Okay guys, so seperti biasa, Nisa ada satu lagi games yang dikatakan legit membayar, which is nama dia Crazy Rock. So, nanti Nisa akan cuba and then Nisa tengok adakah dia betul-betul membayar ataupun tak lah. So, dekat sini macam biasa juga, kita ada dua login method. Yang pertama adalah Facebook dan juga yang kedua adalah Google. Di mana Nisa memang sentiasa menggunakan Google lah untuk login apa-apa apps ataupun games. So, jom kita pergi login. Okay, kalau tengok pada dia punya features, lebih kurang juga dengan games-games lain macam Speedman apa semua. Kita boleh nampak ada dua withdrawal method juga, which is yang pertama adalah cash hijau dan yang kedua adalah coins. Kita pergi dekat cash hijau dahulu. Kita pergi kat sini. So dekat sini dia tak ada bagi tahu ada additional task ataupun tak. So nanti Nisa akan cubalah untuk withdraw daripada apps ni. So, korang boleh pilih RM40 sehinggalah RM170. And, seperti biasa, ada dua withdrawal method, Touch and Go dan juga PayPal lah. So, yang kedua, coins. Dekat coins ni, biasanya dia tak ada limit apa semua. So, bila dah cukup je coins, korang boleh terus withdraw lah. Dekat grand prize ni, macam apps-apps lain juga, ada aktiviti dan sebagainya. Lepas tu dekat daily task pun sama. Korang boleh completekan daily task ni. And then kita boleh kumpul lah apa reward yang ada. So dekat sini, dekat atas ni pun sama. Macam yang lain-lain juga. Contoh macam dekat Good Card. Lepas tu dekat Speedman ada Viewman apa semua. ATM machine tu apa, macam contoh Backfight. Dia ada ATM machine kan. So sama jugalah. Yang ni kita boleh withdraw untuk kita dapatkan coins lah nanti. So macam mana cara kita nak dapatkan points dia. Kita pergi je dekat start game. Korang boleh nampak ada tengok tips kat sini. Kita kena baling batu, campakkan dekat binatang tersebut. So, macam yang kat sini dia direct lah. So, haiwan tu dekat depan je. Cuma nanti bila dah naik semakin tinggi level kita, memang lagi susah lah dia punya tahap tu. So, jom kita pergi kat sini. So, kita dah dapat coins tadi kan. Kita tekan je kat situ. And then korang boleh nampak dekat bawah ni. Boleh exchange lah daripada kita punya shell ataupun horns ni. Kepada maybe kepada ni. Ish redemption. Okay, so nanti Nisa akan cuba untuk withdraw daripada games ni. And then kalau kata berjaya, Nisa akan update dekat korang lah. Cumanya korang pun boleh cuba sama-sama. Kalau nak cuba, Nisa dah letakkan link dekat bawah ni. Okay, so itu sahaja. Thank you so much for watching. Kalau korang suka, jangan lupa untuk tekan button like, share, komen dan juga subscribe. I'll see you guys in the next one. Bye.